Inilah bintang yang dinamakan bintang Syi'rah. Bintang ini adalah di antara bintang yang sangat kuat sinaran cahayanya di alam semesta ini. Bintang Syi'rah ini juga dikenali dengan nama bintang Sirius di dalam dunia astronomi dan berkedudukan sejauh 8.6 juta tahun cahaya dari bumi, dan ianya dapat dilihat hampir semua tempat di bumi kecuali mereka yang tinggal di hemisfera utara. Tetapi tahukah anda bahawa bintang ini pernah disembah oleh orang-orang Arab ketika zaman jahiliyah? Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan memohon kepada bintang Syi'rah ini untuk menurunkan hujan ketika musim panas untuk diri mereka, ternakan dan juga tanaman. Astaghfirullahalazim. Namun dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahawa dialah Tuhan kepada bintang Syi'rah ini dan hendaklah hanya kepadanya kita menyembahnya, dan bahawa sesungguhnya dialah Tuhan pencipta bintang Syi'rah. Surah An-Najm ayat ke-49. Jelas di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahawa dialah Tuhan kepada bintang Syi'rah dan memberitahu kepada orang-orang Arab jahiliyah pada ketika itu bahawa hendaklah mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyembah selain darinya. Para ulama tafsir dalam menjelaskan ayat ini bahawa orang-orang zaman jahiliyah pada ketika itu, yakni dari kaum Bani Khuza'ah, menyembah bintang Syi'rah ini. Bintang ini juga disembah oleh orang-orang Mesir pada zaman dahulu kerana kononnya takut seandainya bintang itu tidak sembah maka air dari sungai Nil akan kering. Dan sebenarnya bintang Syi'rah ini bukanlah Tuhan, melainkan hanyalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti kepada kebesarannya dan kewujudannya bahawa hanya dialah Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia. Allahu Akbar.